Saya Muhammad Razi bin Yusuf sebagai wakil kepada Tok Pengulu Kampung Merkang ni, saya sebagai setiausaha. Jadi pihak kami mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada Muslim Malaysia dia sudi datang ke kampung kami untuk memberi sumbangan berupakan kotak infak kepada asnaf-asnaf di kampung ini. Kita ini adalah pertubuhan bukan kerajaan. Kalau kampung kat swasta lah, kita bukan kerajaan. Kita adalah pertubuhan bukan kerajaan dan kami ni, Muslim Malaysia ini tidak terlibat dengan mana-mana badan parti politik. Kita punya kotak infak itu adalah hasil derma, hasil sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Pak beri bantuan. Hari suka lah kita lah. Terima kasih Muslim Malaysia.